Korang pernah terfikir tak kenapa Malaysia tak ada presiden seperti Singapura dan juga Indonesia? Dan kenapa kita ada Perdana Menteri dan juga YDPA dekat Malaysia? Hai, saya Syakil. Sini saya bagi tahu. Malaysia menggunakan sistem raja perlembagaan ataupun constitutional monarchy, bukannya republik seperti Indonesia dan juga Singapura. Setiap negara pasti akan ada head of government dan juga head of states. Head of government biasanya Perdana Menteri dan head of state biasanya presiden. Jadi untuk Malaysia, kita tak ada presiden. Head of state kita adalah YDPA yang di-Pertuan Agong. Dan sistem YDPA ini adalah sistem rotation. Sistem kita sangatlah unik kerana YDPA kita bukanlah dipilih dalam kalangan rakyat, tapi YDPA kita dipilih dalam kalangan Raja-Raja Melayu. Dekat negara Singapura dan juga Indonesia adalah contoh negara republik di mana mereka tidak mengamalkan sistem beraja. Oleh itu, presiden mereka akan dipilih oleh rakyat yang sendiri. Untuk menjawab soalan kepada kenapa Malaysia tak ada presiden, jawapannya adalah kerana sistem pemerintahan di Malaysia adalah gabungan antara monarki dan juga parliamentary demokrasi. Model ini sangatlah unik kerana ianya mencerminkan kita punya kebudayaan, sejarah dan juga struktur persekutuan. Senang kan undang-undang?